Cuba tuan-tuan bayang, kalau orang Arab yang hidup di zaman Nabi tak faham perbahasan, muka ni, mulut ni termasuk anggota luar ke anggota dalam, apakah mereka boleh bahas secara perbahasan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Mustahil mereka faham perbahasan tersebut. Kalau memahami akidah secara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu satu kewajipan, maka menyalahi sifat Rasulullah amanah. Alang-alang dah sebut tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah dan golongan ahli hadis dalam pemahaman ini, tuan-tuan. Barangkali orang tanya, kenapa Ustaz pilih pemikiran akidah Ahlul Hadis, tidak Asy'ariyah dan Maturidiyah? Jawapan ringkas dia, jawapan mudahnya tuan-tuan, pemikiran akidah, aliran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, perbahasan dia tak akan mampu difahami oleh orang-orang awam, tak akan mampunya. Sedangkan agama, persoalan akidah mesti difahami oleh orang cerdik maupun orang awam. Tak akan faham punya orang awam. Sebab tu dulu, ustaz-ustaz kita dulu kalau mengajak akidah Asy'ariyah sifat 20 tu, dia akan ada satu perkataan. Saya ingat orang-orang yang mengaji dia akan biasa dengar. Dia kata, kalau tak faham tu maknanya fahamlah. Biasa dengar perkataan tu. Maknanya ustaz yang mengajak tu sendiri dia rasa susah nak terang bagi orang faham. Susah tuan-tuan. Susah. Mustahil cara perbahasan yang sukar untuk orang ramai faham. Itu yang diajar di zaman Nabi SAW. Mustahil. Buktinya cuba tuan-tuan tengok. Dalam bab wuduk, ulama mazhab Syafi'i mereka kata membasuh muka ni yang wajib dibasuh hanya luaran, muka kulit luar ni. Dalam mulut ni mereka kata tak wajib basuh. Tak wajib sampaikan air ketika berwuduk, dalam berkumur tak wajib. Demikian juga tak wajib berkumur ketika mandi junub. Tak wajib. Sebab apa tak wajib? Sedangkan di sisi ulama mazhab Syafi'i dalam bab puasa, dalam mulut ni yang ada gigi ni, dia dianggap anggota zahir. Sebab tu kita tak batal puasa kalau kita tengah puasa kita gigit pen masuk, ataupun kita ambil getah tak ada perasa apa-apa, kita gigit. Orang gigit kuku apa semua, batal puasa tak? Tak batal puasa kalau dia tak telan, dia buang, dia gigit, dia kemam getah, dia gigit, kemudian dia buang. Bulan puasa batal tak puasa? Tak batal, kerana tak ada sesuatu yang masuk ke dalam jauh, ke dalam perut dia. Sebab apa tak batal? Kerana di sisi ulama mazhab Syafi'i, mulut bahagian gigi ni adalah anggota zahir. Tapi persoalan dia, kenapa dalam bab wuduk tak wajib basuh? Kalau hampa kata mulut ni bahagian zahir, kena wajib dibasuh. Wajib dibasuh ketika berwuduk dan wajib dibasuh ketika mandi junub, kerana dia anggota zahir. Ulama mazhab Syafi'i kata, kenapa? Kerana pada kami ada dalil yang menunjukkan ketika berwuduk dan mandi junub tak wajib basuh mulut. Apa dalil dia? Iaitulah seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi SAW bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, kaifa natawadda? Wahai Rasulullah, bagaimana kita nak berwuduk? Lalu Nabi SAW bersabda, tawadda kama amarakallah. Berwuduklah kamu seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Maknanya Nabi suruh dalam Arab tu rujuk Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, apabila seseorang daripada kamu bangun hendak menunaikan salah, faghsilu wujuhakum. Hendaklah kamu basuh muka kamu. Maka muka yang dimaksudkan adalah bahagian yang dihadap pada orang. Mulut ni tak termasuk dalam bahagian yang didedahkan kepada orang ramai. Maka yang wajib dibasuh hanya anggota luar. Kenapa? Kerana ulama mazhab Syafi'i kata mustahil orang Arab yang awam itu dia boleh faham perbahasan. Mulut bahagian dalam yang ada gigi ni termasuk dalam bahagian anggota dalam badan ataupun anggota luar badan. Orang Arab takkan faham perkara tu. Cuba tuan-tuan bayang, kalau orang Arab yang hidup di zaman Nabi tak faham perbahasan, muka ni, mulut ni termasuk anggota luar ke anggota dalam, apakah mereka boleh bahas secara perbahasan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Mustahil mereka faham perbahasan tersebut. Kalau memahami akidah secara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu satu kewajipan, maka menyalahi sifat Rasulullah amanah.
Kalau dia satu kewajipan menjadi kewajipan Nabi menyampaikan kepada umat, awam ke, orang alim ke, orang awam ke, mesti wajib kepada Nabi menerangkan. Nanti saat dulu hampa kena faham Allah Ta'ala tu, hampa yakin Allah Ta'ala wujud. Yakin wahai Rasulullah. Apa dalil Allah wujud? Mesti kena tahu begitu. Perbahasan kamu kena tahu. Kamu kena datangkan bukti akal. Kenapa kamu kata Allah Ta'ala tu wujud? Nabi tak kata begitu pun. Nabi tak sebut begitu. Lalu sebut satu persatu Allah Ta'ala turun. Apa maksud Allah Ta'ala turun? Seperti yang dibahaskan dalam pemikiran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nabi tak terang semua perkara itu. Maka apabila Nabi tak terang, menunjukkan perbahasan-perbahasan seumpama itu bukan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan juga perbahasan yang dimulakan di zaman as-salafus salih, generasi awal umat Islam yang dijamin kebaikan dia oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan perbahasan itu datang kemudian, setelah masuk pemikiran-pemikiran luar ke dalam masyarakat orang Islam, maka bangun para ulama untuk menapis perkara-perkara yang boleh diterima dan bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan membuang apa-apa yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-dua mereka telah berusaha untuk menapis pemikiran-pemikiran falsafah yang menyalahi Islam dari berjaya mempengaruhi umat Islam dan mengakui ataupun mengesahkan apa-apa pemikiran yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi asal perbahasan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW jauh daripada perbahasan yang diketengahkan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas kepada tuan-tuan semua.